Melainkan Nabi Isa AS lah, dia akan turun. Itu pun di akhir zaman nanti melawan dengan Dajjal. Jadi kali ini kita nak berikan beberapa istilah dalam benda-benda pelik ataupun benda-benda luar biasa yang boleh berlaku kepada manusia. Benda luar biasa ni dia terbahagi kepada banyak. Dia bukan asalkan benda tu luar biasa je kita kata oh ni magic. Bukan. Dalam manusia ni dia ada banyak benda yang luar biasa. Jadi contoh benda yang luar biasa tu apa? Yang pertama namanya mukjizat. Mukjizat ni berlaku kepada nabi-nabi, berlaku kepada rasul-rasul. Jadi mukjizat ni kita tak cerita panjang lah. Benda luar biasa yang berlaku kepada nabi-nabi dan juga kepada rasul-rasul. Sebab apa? Sebab dah tak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah memang adalah nabi dan rasul yang terakhir. Lepas tu dah tak adalah nabi. Melainkan Nabi Isa AS lah, dia akan turun. Itu pun di akhir zaman nanti melawan dengan Dajjal. Sekarang ni belum akhir zaman, belum ada peperangan besar apa lagi. Jadi setakat itu tak adalah yang kata Nabi Isa ni, tak adalah. Tapi Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah meninggal dunia. Tak ada dah benda-benda yang pelik luar biasa yang berlaku kepada manusia yang dinamakan sebagai mukjizat. Dah tak ada.